Perjalanan ini bermula dengan deruman enjin dan semangat kembara. Latar bayi, baling kedah tenangnya air terjun menyambut kami, seolah-olah memberi ruang untuk merehatkan jiwa. Di tepi sungai, kami mendirikan kemah. Api unggun kecil, gelak tawa sahabat, semuanya meningkat memori yang tidak ternilai. Keesokan pagi, perjalanan diteruskan menuju Gunung Jerai. Jalan berbukit angin sejuk, setiap selikur menguji, setiap meter mendekatkan kami pada puncak. Dan akhirnya di puncak ini, segala penat lelah terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Di sinilah Ride and Camp siri kedua melakar kisahnya sebuah kembara, sebuah persahabatan. Ini hanyalah permulaan. Perjalanan seterusnya akan lebih jauh, lebih bermakna. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag Mahera. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer. 100 meter. Satu dan bisa naik kotai.
Dah sampai puncak Gunung Jerai. Oh, sebenarnya ini kawasan pintu resort. Jadi belum sampai puncak lagi pun sebenarnya. Okey. Kejap lagi kita jalan ke puncak. Nak pasang dekat aiskrim ada. Tu? Oh, tu berapa? Boba dah pancing? Ada air Boba RM15. boleh tak tak ada macam saya ni. Satukan ke? Satukan lah. Satukan je. Mana tu apa? Okey, tahan nafas. 1, 2, 3. 3. Itu je lah gaya kita orang boleh buat. 1, 2, 3. Okey. Dah. Terima kasih. Betul adanya. Ni video. Oh, ni. Kami dah sampai puncak Gunung Jerai. Sebab semua orang tengok kita. Apa hal ni? RM5 Okey, terima kasih. Ini sarung kasut. Saya pakai kat dalam. Di dalam 10 minit, kat atas kaca tak boleh duduk, tak boleh lompat. Saya. Terima kasih. Okey, masih. So ini adalah titian jambatan kaca daripada sana sampai sini. So jambatan kaca ni, inilah dia, platform kaca. So antara pantang larang di dalam kita menaiki platform kaca ni adalah salah satunya jangan melompat dan kena pakai kasut, alas kasut untuk keselamatan lah. So daripada puncak akan nampak Jerai Hill Resort. Lepas tu cuaca pun agak baik. Kita akan nampak jambatan dekat, jambatan tu menghubungkan pulau, namanya Pulau Bunting. So lepas tu yang ni sahabat kita daripada Teluk Intan. Ni juru gambar keliling 360 punya. Dia akan export video semua ke YouTube. Lepas tu ni adalah pemandangan sawah padi yang katanya baru padinya dikutip. Seluas mata memandang. Okey. Dan setiap orang dibenarkan 10 minit sahaja berada di platform kaca ni. So kita layan dulu gambar, video
dan akan bersambung lepas ni. So lepas ni kita keluar dan berjalan-jalan di keliling resort. Boleh ke? Tiga selfie je lah. Kita jalan dalam mesti ada tengok basikal. Kalau ni aku ni. Ni basikal ni. Basikal tak berani. Tadi tu kita melalui Jerai Resort Hill. So Jerai Resort Hill ni macam-macam aktiviti ada, tapi aktiviti paling utama adalah aktiviti kita untuk melihat puncak Gunung Jerai ya. So dekat atas ni dia ada flying fox. Lepas tu ada naik basikal dan adalah beberapa aktiviti lain. So lepas ni kita pergi sini pula. Rasanya ada kedai kopi. Lepas tu dalam ni ada dinosaur dan ada air terjun. So kita try je lah, tengok. So hanya di Gunung Jerai je yang ada dinosaur. So dinosaur T-Rex nama dia. So kalau korang nak tengok dinosaur pergi Gunung Jerai. Salah satu dinosaur yang wujud dan diperakui di seluruh dunia. Dengan erti kata lain, dinosaur memang wujud di Gunung Jerai. So kita jalan lagi dan rupanya ada kedai kopi. Jalan je terus. Ni kedai kopi. Nanti kita masuk kedai kopi. Rasanya yang pertama di puncak gunung. Nanti kita masuk.
Terletak di kaki Gunung Jerai, kira-kira 15 km dari Pekanyan, Kedah berdirilah sebuah destinasi alam semula jadi yang indah, air terjun Seri Perigi. Dengan ketinggian lebih 100 meter, air terjun ini menjadi antara yang tertinggi dan tercantik di negeri Jelapang Padi. Aliran airnya yang jernih berpunca dari hutan hujan tropika di puncak Gunung Jerai, menjadikan kawasan ini kaya dengan flora dan fauna yang unik. Dahulunya, air terjun Seri Perigi sering menjadi persinggahan pendaki dan pengembara yang menuju ke Gunung Jerai. Hari ini, ia terus menjadi tarikan pelancong tempatan mahupun luar negara yang mencari ketenangan dan keindahan semula jadi. Selain menikmati keindahan air terjun, para pengunjung juga dapat merasai suasana hutan yang segar, bunyi unggas yang bersahutan, dan udara nyaman yang suka ditemui di kota. Air terjun Seri Perigi bukan sekadar tempat beriadah. Ia adalah khazanah alam yang harus dipelihara sebagai warisan untuk generasi akan datang agar keindahan ini terus kekal abadi. Kami dah sampai. Video kan? Kami dah sampai ke Seri Bayu Seri Perigi Kita kata Seri Perigi Okey. Kami dah sampai ke Seri Perigi Okey. 1, 2, 3. Kami dah sampai. Air terjun Seri Perigi. Mantap. Ya. Selamat sampai ke Lato Bayu, dusun campsite dusun Lato Bayu. So untuk menu malam ni adalah BBQ ayam yang diperap selama 15 jam. Resepi daripada Adabi. Lepas tu kopi O gantang. Lepas tu ada makaroni.
Ni makaroni. Makan dulu. Makaroni. Makan dulu. Kau pakai ni piston ni. Tu pakai piston tu je. Lepas tu dah tu je. Okay. So ni antara salah satu ride camp bermotosikal yang ada BBQ. Sebelum ni ride and camp tak ada BBQ. Kali ni ada.